ni contoh budak-budak yang tak matang. Budak ambil kau. Terutamanya ni. Budak-budak tak matang. Semua ajaran kakak Nat. Saya boleh angkat semua kaki dalam kaki. Okay, kami sementara menunggu. Dia? Kita tunggu pada bau. Boleh tak? Aisyah tak larang. Suria. Lagi sekali ke? Tak ada baru angkat dia. Ada ikan masin. Ikan masin. Ikan masin. Pandang dan bosan pandang ikan masin. Datang, kenapa jaga baca ni? Maka perahlah mati sekelupan program Jawa X1. Lupa nak record. Sorry guys. Tadi kita orang nyanyi ni, lepas tu lupa nak record. Selalu syok nyanyi. Penulis menemukan Jawa X1 pada malam ini. Akan menjalani menuju Malam ni last selasa perkampungan. dua di dalam kamar. Sudah Ikan kami. berharap dimaafkan menjadi kesenangan sepanjang zaman. Terima kasih. Teknikal. Okay, sekarang kita orang akan malam ni malam Rabu. Kan? Rabu malam kan? Rabu malam. Orang akan bergerak. Tolak pagi, Jumaat pagi. Lusa. Kami akan tiba pada Jumaat di kampung Sungai Bergam, Kemaman. Yeah! Cumanya kami tak suka seorang macam vlog dulu tu ada seorang lah aku adik-adik. Oh. So dia tak dapat join kita orang. So sorry lah, tapi korang jangan lupa lah tengok kita orang. Okay, stay tune. Budaya Manis Botok dan Manis Bosque. Jadi disebabkan hari ini kita mengalas, jadi bersilah kita benda yang kita perlu remind semula, ada benda yang TV. Tak, sampai sini. Jadi kami minta semua belum gerak lagi tapi dah lapar. Dekat Bukit Citra. Tutup dah. Oh ya, tutup berapa? Belak. Yana dalam kereta. Dia tak buat handphone tau. Tak tahu macam dia hidup dalam kereta tu. Macam ni kot, macam ni. Ni sangat lapar sampai kami sanggup pergi ke sini. Apa-apa korang stay tune je lah. Sorry Ana. Lepak pula. Dia tengah menghayati keling guys. Bla-bla. Bila kan? Bila. Patutlah dia tak keluar-keluar dengan lagu best. Ini dia buat status ni. Dia dekat atas.
Lapar. Sebelum bergerak, kita orang kena bergembira sebab kita orang tak makan lagi. Bergembira. Okay. Semoga alas perut sebelum berada di atas jalan selama 4 jam. Okay? Okay, semoga kenyang sampai esok. Semoga apa yang kita Ada masalah basket. Mungkin saya akan tidur dan sempat. orang sekarang kan dah boleh dah dalam gerak dah, tapi ada masalah kan, kita tak tahu kan apa ujian betul korang bas tak cukup seat. Nanti kamu edit tahu kan ni Korang ada masalah tak cukup seat.